Azfar dan Alisha tolong ibu. Matahari pagi bersinar cerah. Alisha dan Azfar sedang bersarapan dengan gembira. Tetapi mereka perasan, Umi Rin kelihatan penat sambil menghela nafas panjang. Anak-anak, hari ini Umi ada banyak kerja. Umi perlu siapkan laporan pejabat yang penting dan juga mengemas rumah yang berselerak, kata Umi Rin perlahan. Azfar teringat pesanan gurunya, berbuat baik kepada ibu bapa adalah amalan yang sangat disukai Allah. Kita mesti tolong Umi, Alisha. Kita buat Umi gembira, katanya. Azfar mengambil kain lap dan mula membersihkan meja kopi di ruang tamu. Dia membersihkan habuk dengan cermat, memastikan setiap sudut meja berkilat seperti cermin. Sementara itu, Alisha mengumpulkan semua mainannya yang bertaburan di lantai. Bismillah, bisiknya perlahan sambil menyusun blok ke dalam bakul supaya kemas. Mereka berdua bekerja beriringan. Azfar menyapu lantai hingga bersih dan Alisha menyiram pokok bunga Umi di tepi tingkap. Semoga Allah beri pahala, doa Azfar. Tidak lama kemudian, Umi Rin keluar dari bilik kerja. Ya Allah, bersihnya rumah ini. Siapa yang kemas? Umi Rin bertanya dengan nada terkejut dan gembira. Azfar datang sambil tersenyum lebar. Kami yang tolong, Umi. Kami mahu Umi berehat, jelasnya. Umi Rin memeluk mereka erat. Terima kasih, anak-anak soleh Umi. Ini adalah pahala besar. Umi Rin duduk di sofa di antara Azfar dan Alisha. Kerana kalian bantu Umi, kita ada masa tambahan untuk membaca kisah-kisah Nabi hari ini, kata Umi Rin. Azfar dan Alisha tahu, membantu keluarga bukan sahaja meringankan beban Umi, tetapi juga membawa keberkatan dan kebahagiaan kepada seluruh rumah. Syukur Alhamdulillah.